Okey, sesi seterusnya saya sambung. Aisyah dia sebut tadi, Aisyah share berkenaan dengan Aisyah uh, berlakunya masalah untuk siapkan tugasan assignment yang terlalu banyak. Dan juga Betul. dia terkaitlah macam mana Aisyah berhubung dengan rakan-rakan, kurang kurang kata apa, komunikasi lah rakan-rakan, dia menambah beban jugalah Aisyah untuk Ya, kurangkan tekanan untuk siapkan tugasan. Okey. Um, ya, dan dia boleh menjejaskan apa keyakinan Aisyah lah untuk terus dalam pembelajaran ni kan. Okey. ya, betul. Seterusnya saya nak tanya berkenaan dengan fokus Aisyah lah. Fokus Aisyah untuk semasa ni, macam mana hala tuju Aisyah untuk akan datang berkenaan pembelajaran. Hala 7. Saya rasa lepas habis master ni, saya nak kerja sebagai kaunselor dekat hospital. Dekat mana-mana hospital. Sebab itu memang matlamat saya. Saya suka kerja dekat hospital. Sebab saya suka environment dekat hospital. Jadi kaunselor di hospital lah. Mm-mm. Sebab dekat hospital kita boleh nampak pelbagai klien yang ada masalah yang berbeza. Hmm. So, saya suka sebab kita dapat jumpa klien yang dia cerita masalah dia yang lain daripada orang lain. Oh, faham. Okey. Um, Berdasarkan juga okey, fokus Aisyah dengan master yang Aisyah tengah sambung sekarang ni dalam master clinical kan, clinical mental kan. Okey. Macam mana Aisyah untuk semasa ni lah? Saya nak tanya, sekejap. Tanya Aisyah untuk, macam tadi Aisyah sebut, Aisyah mula rasa macam tak yakin dengan pembelajaran sebabkan banyak sangat assignment. Lepas tu dia boleh Aisyah sebut start berguna negatif tadi tu kan. Uh, Mm-mm. apa apa makna, apakah yang menyebabkan, saya nak tanya juga lah, sebab kalau biasanya kalau kita banyak assignment sebagainya ni, benda tu Mm-mm. macam lumrah lah, lumrah bagi seorang pelajar kan. Mm-mm. Setiap kali belajar mesti akan ada tugasan dia dan sebagainya kan. Tapi tak, sem sem ni lah, sem ni apa, banyak tugasan. Sem lepas pun sama juga Baik. asalnya, banyak tugasan juga kan. Tapi kenapa Aisyah lebih rasa semester kali ni lebih tertekan daripada semester yang sebelum ni? Sebab semester sebelum ni 5 subjek sahaja dan assignment pun tak banyak macam saya ini dan saya ambil 6 subjek. Dia lagi banyak berbanding dengan SEM lepas. SEM lepas dia hanya satu dua assignment itu je. Tapi untuk SEM ini dia banyak. Satu subjek 3 assignment, 4, macam tu. Kena buat and ada program juga yang kena buat. Oh, oh, faham. Uh, Kalau sem lepas banyak tak tugasan? Tak banyak macam SEM ini. Oh, tak banyak macam sem ni. SEM lepas SEM lepas ada juga rasa stres tapi tak banyak macam SEM ini. Oh, Dan SEM ini pun saya kena fikir pasal practicalship sebab saya dah next semester saya dah nak mula praktikum. So saya kena cari tempat untuk praktikum. oh, So faham. lepas habis semester ini saya dah start praktikum saya.
Itu lagi membuatkan saya rasa macam, oh, saya rasa macam cuti sekejap saja lepas tu dah kena praktikum dah. Oh. Tambah lagi assignment yang belum siap lagi. Uh, Hmm. okay. Um, Baik, tadi Pak Aisyah sebutkan sesi SEM ni tugasannya lebih banyak daripada SEM lepas lah. Walaupun SEM lepas pun banyak juga tugasan, tapi nak bandingkan dengan SEM ni dia lebih tertekan sebab banyak subjek dan tugasannya pun banyak mengikut subjek yang ada lah kan. Okey, Hmm. benda ni dia kata apa? Masih kalau ikut semasa ni pun Aisyah masih lagi boleh follow kelas macam biasa kan. Itu sebenarnya menjadi kekuatan jugalah untuk Aisyah. Maksudnya Aisyah ada juga semangat, masih lagi ada kesungguhan untuk ada ke kelas dan sebagainya untuk follow kan. Dengan kata apa sikap yang Aisyah adalah untuk semasa ni. Okey, kalau tengok semasa ni lah, kalau nak Aisyah bandingkan lah SEM dengan selepas, apa yang Aisyah rasa yang perlu Aisyah buat untuk Aisyah boleh teruskan SEM ni? Saya rasa saya kena siapkan assignment dengan cepat. Saya rasa saya kena paksakan diri. Paksa diri untuk siapkan assignment. Walaupun rasa penat tapi saya kena cepat siapkan. Sebab exam pun dah nak dekat. Hmm. Faham? Hmm. Okay. Um, Saya bagi dia siap. At least siap. jadi siap lah kan? Janji siap. Jadi siap. Ha. Okay. Aisyah sebut tadi siapkan cepat, kena paksa diri. Um, Bagi Aisyah lah, untuk yang apa yang Aisyah share tu, apa yang perlu Aisyah buat? Maksudnya kekuatan yang Aisyah rasa benda tu kena siapkan juga kan. Apa yang Aisyah Aisyah rasa yang lebih realistik untuk Aisyah buat untuk semasa ni, yang membantu Aisyah untuk ke arah itu, untuk Aisyah siapkan on time assignment dan sebagainya. Apa yang Aisyah rasa Aisyah perlu buat? Faham tak soalan saya? Tak. Ulang Tak, balik. tak, tak faham. Aisyah kata tadi, Aisyah kata Aisyah perlu paksa diri juga, siapkan assignment tu dengan uh, dengan apa ikut masa dia dan sebagainya. Untuk semasa ni apa yang Aisyah rasa untuk ke arah itu, apa yang Aisyah perlu buat untuk membantu Aisyah untuk siapkan cepat assignment. Apa yang Aisyah rasa Aisyah perlu buat? Saya rasa saya kena bangun pagi, Okay. buka laptop, lepas tu buat apa yang saya mampu buat dulu. Lepas tu bila saya dah buat, saya apa rehat sekejap, 5-10 minit macam tu. Lepas tu sambung balik buat kerja. Macam tu ke? Itulah maksudnya yang Aisyah rasa boleh buat lah setakat ni. Ya, betul. Okey, macam tadi jugalah Aisyah dah sebut. Aisyah ada masalah dengan rakan-rakan dan sebagainya. Bagi Aisyah lah kan, adakah benda tu dia membantu? Maksudnya bila ada Aisyah ada masalah dengan rakan-rakan, dengan kawan-kawan sekuliah tu, adakah benda tu terkait dengan usaha Aisyah untuk siapkan tugasan? Sangat Ya, terkait. betul. I think ada, ya, ya. Saya rasa sebab kalau saya senyap saja tak bagi tahu kawan-kawan apa yang kena buat, apa yang perlu siap, saya rasa macam it affect pelajaran saya, emosi saya. Hmm. Okay, kalau bila Aisyah dapat rasa benda tu, apa yang Aisyah patut buat sekarang untuk penambah baik lah, untuk menambah keyakinan Aisyah dalam Saya untuk siapkan tugasan.
Saya rasa saya kena tanya kawan-kawan saya macam mana nak buat, apa yang perlu buat dan uh, macam tu lah tanya dorang, Faham? paksakan diri. Betul. Betul lah, saya nampak Aisyah ni ada semangat. Maksudnya kalau ikut kekuatan diri yang daripada Aisyah sendiri, Aisyah ada kesungguhan, ada semangat untuk teruskan. Maksudnya walaupun Aisyah kata tadi banyak assignment dan sebagainya, Aisyah juga ada target untuk siapkan sahaja. Walaupun hasilnya kurang baik, tapi siapkan je ikut masa dia. Lepas tu dari masa yang sama, itu kekuatan dirilah, kekuatan luaran juga. Macam Aisyah sebut tadi, mungkin rakan-rakan lah, rakan-rakan juga yang boleh membantu kita untuk membantu Aisyah untuk siapkan tugasan dengan cara Aisyah kena tanya kan, kena rujuk dan sebagainya kan. Itu um, macam Aisyah sebut juga sebenarnya itu menjadi kekuatan luaran jugalah, membantu meringankan bebanan Aisyah untuk siapkan tugasan. Okey. Boleh ya? Baik, kita Boleh, stop dulu untuk sesi ni. Kita sambung, kita tangguh sesi akan next boleh ya? boleh, boleh. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sama-sama.